mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini. Ketika ini Faisal Halim jelas hampa selepas tragedi serangan asid yang menimpanya setahun lalu diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut oleh Jabatan Peguam Negara. Kehampaan pemain sayap Selangor FC itu telah dikongsikan oleh peguam yang mewakilinya, Nik Zarif Nik Mausfa, dalam satu sidang media di Kajang semalam. Apa yang lebih menarik perhatian pencinta bola sepak adalah apabila Tunku Ismail ingin membantu Faisal Halim untuk mendapatkan peguam baharu, seperti rumours yang telah dikongsikan oleh beberapa pihak. Sebelum saya meneruskan ulasan ini, izinkan saya mengambil masa anda semua terlebih dahulu. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya dengan cara menekan butang like untuk video ini dan juga tekan butang subscribe pada mana yang belum lagi subscribe channel saya. Saya hargai keringanan jari anda kerana bantuan anda itu akan membantu saya melepasi target 200,000 subscriber untuk tahun ini. Terima kasih. Mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Ketika ini peguam yang mengendalikan kes Faisal Halim ini menjelaskan, pemain yang lebih mesra disapa Mickey itu tidak menolak kemungkinan untuk mengambil langkah seterusnya dengan mereka masih berbincang untuk meneroka apa-apa tindakan lanjut berhubung kes terbabit. Sebagai seorang mangsa, Faisal jelas kecewa dengan keputusan ini, namun beliau faham kita ada undang-undang dan semua siasatan berhubung jenayah harus berlandaskan undang-undang. Dalam konteks ini, pihak berkuasa adalah Polis Diraja Malaysia, PDRM. Beliau mahu memandang ke depan dan sudah pun boleh bermain bola sepak semula dan semakin baik. Namun sebagai mangsa, beliau kecewa sebab terkena serangan asid itu. Dari segi mental, beliau nampak semakin sembuh. Tetapi kita faham benda ini meninggalkan trauma. Kita masih berbincang dengan anak guam bagi mendapatkan pendiriannya berhubung apa-apa tindakan lanjut, katanya. Terdahulu, Nik Zarif mengesahkan kes serangan asid membabitkan Faisal Halim diklasifikasikan sebagai NFA selepas siasatan yang dijalankan PDRM tidak membuahkan sebarang hasil. Jika anda bertanya apakah itu NFA, kata-kata ringkas itu bermaksud NFA bermaksud No Further Action. Ini adalah istilah yang digunakan apabila pihak berkuasa seperti polis atau pendakwa raya yang memutuskan untuk tidak meneruskan siasatan atau pendakwaan kerana tiada bukti mencukupi, saksi tidak dapat dikesan atau kes terlalu lemah untuk dibawa ke mahkamah. Kita menerima surat daripada Jabatan Peguam Negara yang memaklumkan kes ini diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Surat itu bertarikh 18 Februari dan kita sudah terima pada 20 Februari lalu. Surat terbabit menyatakan PDRM tidak dapat mengesan sebarang petunjuk yang dapat mengaitkan kes ini dengan mana-mana individu sebagai suspek, katanya. Mengulas mengenai tindakan lanjut yang mungkin diambil Faisal, seorang lagi peguam yang mewakili Faisal, iaitu Muhammad Haijan Omar, menjelaskan pihaknya akan mengadakan perbincangan dengan pemain itu terlebih dahulu. Kita perlu berbincang dengan anak guam sama ada mana-mana pihak yang boleh kita kenakan liability terhadap apa yang berlaku. Setakat ini, tindakan kita hanya fokus kepada beliau dan bukan mana-mana badan atau agensi, kata Haijan. Sementara itu, Faisal tidak menjawab panggilan dan mesej ketika dihubungi. Peguam mewakili Muhammad Faisal Abdul Halim memohon kepada Jabatan Peguam Negara supaya membuka semula kertas siasatan terhadap kes simbah asid ini yang membabitkan pemain sayap sensasi Selangor FC berkenaan. Peguam Nik Zarif Nik Mausfa berkata pihaknya telah menyerahkan surat berkenaan kepada Jabatan Peguam Negara pada 15 April lalu. Namun setakat ini tiada lagi maklum balas daripada pihak terbabit. Pihak kami menyerahkan surat rayuan untuk membuka semula kertas siasatan kes ini sebagai langkah proaktif bagi memastikan kes ini diberikan perhatian sewajarnya. Faisal Halim sentiasa bersedia sekiranya kertas siasatan dibuka semula, katanya pada sidang media di firma guaman Muhammad Ashraf dan Nik Zarif. Seorang lagi peguam mewakili Faisal, iaitu Haijan Omar, beliau berkata anak guamnya kecewa dengan hasil siasatan kes itu, namun beliau memahami bahawa siasatan dijalankan adalah berdasarkan undang-undang.
Faisal berharap beliau mendapat keadilan kerana kecederaan dialami adalah serius serta meninggalkan trauma. Anak Guam memaklumkan bahawa beliau tidak mengetahui punca kejadian itu kerana beliau tiada masalah dengan sesiapa, katanya. Dalam pada itu, Haijan berkata pihaknya juga akan berbincang dengan Faisal untuk langkah-langkah seterusnya, termasuk memfailkan saman atau sebaliknya. Tumpuan kita sekarang adalah untuk mengenal pasti siapa pelakunya dan berharap mereka akan membuka semula kertas siasatan kes ini, kata peguam itu. Pada 5 Mei tahun lalu, Faisal telah menjadi mangsa simbahan asid oleh individu tidak dikenali di sebuah pusat beli belah di Petaling Jaya, sekaligus mengalami kecederaan melecur tahap 4 pada beberapa bahagian badan. Selepas kejadian misteri ini terjadi kepada Faisal Halim, pelbagai spekulasi keluar dari mulut penyokong bola sepak tanah air dan lebih mengeruhkan keadaan lagi apabila Tunku Ismail dianggap sebagai dalang utama dalam kes ini. Ketika itu, Tunku Ismail menegaskan sekeras-kerasnya dakwaan terhadap tuduhan tidak berasas dari sesetengah pihak yang sanggup mengaitkan beliau dengan peristiwa hitam membabitkan pemain bola sepak kebangsaan itu. Tunku Ismail berkata pemain bola sepak seperti Faisal Halim tidak sepatutnya menjadi mangsa sebegitu rupa, lagi-lagi dia memiliki peribadi yang baik. Beliau yang sinonim dengan gelaran TMJ berkata, pihak yang tidak henti-henti memetik nama beliau dengan insiden tersebut sepatutnya boleh berfikir dengan rasional bahawa Faisal bukan ancaman besar buatnya, sehinggakan kononnya saya terpaksa melakukan kerja kotor seperti simbah asid. Budak ini adalah budak baik. Saya tak tahu hidup peribadi dia, cuma macam contoh apa yang terjadi kepadanya harus kita hentam, tetapi apa kena mengena dengan saya? Ada orang tuduh TMG lah mastermind. Kalau saya nak habiskan orang, saya ada target lebih besar dalam negara ini. Yang ambil duit rakyat, yang bertanggungjawab dengan rompak hasil duit rakyat, bagi saya itu lebih penjenayah yang patut dihapuskan dan bukan pemain bola sepak, katanya memetik satu video temu bual yang dimuat Night Bola Tribe. Ketika itu, Tunku Ismail turut menjelaskan bahawa kedudukan Faisal sebagai seorang pemain bola sepak juga tidak menjadi ancaman besar buat skuad Harimau Selatan kerana rekod musim lepas JDT juga menyaksikan Selangor hanya merekodkan kekalahan apabila bertemu pasukannya. Tunku Ismail juga mahu penyokong Selangor untuk berfikir secara rasional dan minta tanya pada diri sendiri kenapa saya nak habiskan Faisal dan apa pula sebab-sebabnya. Semasa lawan dengan Selangor, JDT berdil Selangor sampai 4-0, 2-0 dan Faisal pun main perlawanan itu. Jadi Faisal bukan ancaman untuk saya, bukan ancaman untuk JDT. Dia pemain yang baik dan main untuk pasukan kebangsaan. Tapi kita tak tahu hidup pribadi dia dan apa agenda di sebalik serangan itu. Tetapi benda begini nak tuduh saya macam lembik nak buat asid. Kalau nak hapuskan orang, baik saya hapuskan terus. Selepas genap setahun tidak dapat mewakili Harimau Malaya, Faisal akhirnya kembali diturunkan sebagai pemain gantian ketika skuad negara menewaskan Nepal dalam aksi pusingan ketiga kelayakan Piala Asia di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri pada bulan 3 lalu. Sejurus selepas itu, Faisal Halim meluahkan rasa bersyukur apabila dapat kembali menyarung jersey negara selepas dirinya setahun tidak dapat melakukannya. Dalam satu temu bual bersama wartawan Astro Arena Zulhelmi Zainal Azam, Faisal turut berterima kasih kepada pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Peter Siklamovski dan Persatuan Bola Sepak Malaysia kerana memberinya semangat dan peluang untuk kembali memperkasakan Harimau Malaya. Terima kasih kepada Tunku Mahkota Johor yang memberikan peluang dan selalu memberi semangat kepada saya. Sudah setahun saya tidak bersama skuad kebangsaan dan Tunku Ismail merupakan seorang yang sangat mengambil berat.